Form 1 Chapter 9, Polygon Asas. Informasi yang dia bagi, ABCF adalah segi empat selari. Let's go. Segi empat selari maksudnya atas selari dengan bawah, kiri selari dengan kanan. Cantik. Tapi adakah itu satu-satunya informasi? No. Sebab apa? Kita dapat satu lagi info, iaitu atas sama dengan bawah, kiri sama panjang dengan yang kanan. Betul? Seterusnya, CDF adalah rhombus. Let's go. Maksudnya kalau rhombus, sini dengan sana akan jadi selari. Cak. Yang sana dengan sini akan jadi selari. Dan satu lagi info, jangan terlupa, semua ni akan jadi sama panjang. Toik, toik, toik. Cantik, dah sama panjang lah kan? Okey, jom. Seterusnya mak kakak sekalian, dia bagi FAB adalah 40. FAB 40 darjah. Cantik, mana-mana rancak. Okey, seterusnya FEC adalah 35 darjah. FEC ditarikkan ke sini, dapatlah sini sama dengan 35 darjah. Dapat? Cantik. Tapi kan, macam mana kita nak dapatkan nilai Y dekat sini? Relax kejap. Kalaulah saya bawakan kat sini, yang ini adalah 40 darjah tadi, betul? Yes. Dan kalau kita mendapatkan konsep U dekat sini, yang ini dapat 40, maksudnya sini akan jadi berapa Sini akan jadi 140. Seterusnya, yang ini tadi kita dah tarikkan kat sini kan? Okey, sini dapat 35. Dan kalaulah saya rotatekan benda ni, kita akan dapat satu bentuk segitiga sama kaki. Benar? Yes, maksudnya kalau kanan 35 darjah, kiri pun akan jadi 35 darjah. Dan 35 dapat 70, maksudnya atas ni akan dapat berapa 110 darjah. Yes. Rotate balik. Dan dapatlah kat situ 110, dekat sini 140. Isi 140. Yang ini akan jadi 110. Can we find Y now? Yes. Campur semua ni 360. Tolakkan dengan 110. Tolakkan dengan 140. Boleh Shuttle.